Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Rahman bin Muhammad Izani, pemegang nombor matrik C23A1257. Hari ini saya akan membentangkan tentang website telah saya bina yang bernama vocpro.my. Di halaman home mengandungi butang home, about, product, contact and tutorial. Website vocpro ialah sebuah website yang dibina sebagai platform digital untuk memperkenalkan jenama dan hasil kerja saya dalam bidang muzik, khususnya sebagai producer atau audio engineer. Website ini berfungsi sebagai identiti profesional saya di alam digital. Melalui website ini, pengunjung dapat mengenali siapa saya, apa yang saya hasilkan serta tujuan utama penubuhan vocpro ini. Ia dibina bagi tujuan memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat tentang vocal preset yang saya cipta, yang direka khas untuk membantu pengguna meningkatkan kualiti vokal mereka dengan lebih cepat dan mudah. Dengan website ini disusun secara ringkas tetapi jelas. Pada bahagian utama, pengunjung akan melihat pengenalan tentang vocpro dan konsep jenama yang memfokuskan kepada dunia hip-hop dan R&B. Website ini juga menerangkan bagaimana preset ini dihasilkan, iaitu melalui proses eksperimen dan rakaman di home studio menggunakan FL Studio bagi memastikan hasil bunyi yang berkualiti dan sesuai dengan gaya artis moden. Selain itu, website ini juga turut berfungsi sebagai medium promosi dan pemasaran. Ia memudahkan pengunjung untuk memahami kegunaan preset, kelebihan produk serta sasaran pengguna seperti penyanyi, rapper, content creator dan peminat muzik yang ingin mendapatkan vokal yang lebih profesional seakan artis kegemaran mereka. Secara keseluruhannya, website vocpro dibina bukan sekadar untuk menjual produk, tetapi sebagai satu platform untuk membina kepercayaan, menunjukkan kreativiti dan memperkukuhkan jenama peribadi saya sebagai seorang producer. Dalam website saya mengandungi butang home yang menggambarkan gambar saya di hadapan dan juga saya punya tagline, iaitu change your vocal here. Di bawahnya mengandungi what is vocal preset yang menceritakan apa itu vocal preset kepada penggunanya. Yang seterusnya, dia juga mengandungi apa yang kita perlu sebelum membeli vocal preset, iaitu pengguna harus mempunyai software FL Studio supaya dapat akses vocal preset secara mudah. Seterusnya, mereka juga memerlukan plugin iaitu Wave, Valhalla, Antares Auto-Tune and Electronic. Seterusnya, website saya juga mengandungi button about yang menceritakan tentang saya sebagai producer and sound engineer. Seterusnya, ia juga mengandungi ruang produk di mana pengguna boleh mendapatkan vocal preset artis yang telah saya bina secara eksperimentasi, iaitu terdapat vocal preset Travis Scott, Lee Uzi Vert, Juicy WRLD, Ghana, Playboi Carti, Rich Amiri and Lil Tecca. Cara untuk pengguna membeli produk saya ialah tekan saja mana-mana gambar artis kat sini dan dia akan terus pergi ke Google Form untuk pengguna isi maklumat dan juga bukti pembayaran. Seterusnya, ia juga mengandungi kontak untuk pengguna menghubungi saya jika perlu. Seterusnya, saya juga menyediakan ruang tutorial untuk pengguna mempelajari cara penggunaan vocal preset dengan cara yang betul. Itu sahaja. Terima kasih.